Memang seronok sangat-sangat. Rezeki ni orang kata untuk tahun ni, awal permulaan persekolahan ni orang kata berganda-ganda. Alhamdulillah dan bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah dengan kenaikan gaji ni rasa lega dengan persekolahan anak-anak. Alhamdulillah boleh merancang masa depan dengan lebih baik. Kenaikan gaji ni memang meringankan beban saya sebelum ni. Saya memang amat bersyukur kerana kenaikan gaji lagi-lagi pada tahun 2026 bulan 1 ni. Of course lah kita akan rasa bersyukur dengan kenaikan kali ni sebab dia jumlah kenaikan yang kita kata agak tinggi lah untuk beberapa tahun ni. Nak jadikan cerita bulan puasa pun bakal menjelma raya lagi. Persiapan tu dapat dibuat lebih awal. Dan pada masa sama kita rasa seronok lah. Sebenarnya dapat membantu kita meningkatkan jumlah pembelanjaan kita. Tambahan sekarang budak-budak baru sekolah. So itu pun salah satu sumber untuk kita tambahkan kita punya pendapatan lah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PMX. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada kenaikan yang seterusnya. Mana kita tahu kan, InsyaAllah dengan kerajaan yang semakin padu, ini merupakan orang kata langkah pertama tahun 2026 bagi kejayaan yang seterusnya. Terima kasih banyak-banyak Perdana Menteri. Dengan kenaikan yang ada ni, kita orang akan menambah komitmen kita orang dengan kerja-kerja berpasukan di hospital, insyaAllah. Saya amat berterima kasih pada Perdana Menteri kerana memberikan peluang, dan kenaikan gaji ni memang meringankan beban keluarga saya.